Orang-orang besuk, terutamanya yang tengah mencari homestay dengan harga yang bajet, saya mau tahu ada satu homestay dekat Jetih ni siap dengan kolej, hok comel sangat. Nama homestay dia ni Casa Umi Homestay, berhadapan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah di Kampung Alor Keladi, Jetih. Pecahan unit homestay ni dia ada dua, Casa A dan juga Casa B. Setiap unit homestay ni dia ada 3 bilik tidur yang berekon dan juga 2 bilik air. Kemudahan macam dengan mesin basuh, dryer, dapur gas, rice cooker, oven dan juga peti sejuk ada juga. Selain daripada tu, macam dengan meja makan, TV, wifi dan juga sofa pun dia ada sedia juga dekat sini. Homestay dia ni tak ada lah besar mana dan juga tak ada lah kecil mana. Kalau kata nak mari menginap 10 orang tu muat dah. Daripada Bandar Jetih tu nak mari ke homestay dia ni hanya 5 minit sahaja. So lepas pada ni, siapa yang tengok video ambo ni dia rasa nak mari bercuti dekat Besuk, macam dengan nak pergi ke Pulau Perhentian ataupun nak pergi ke Lato Kolej ataupun La Hot Spring, saya boleh save dulu video ambo ni. Lepas tu pakat tag saing-saing ataupun family, ajak dia mari bermalam dekat Casa Umi Homestay di Kampung Alor Keladi, Jetih, Besuk, Terengganu. Okay.